Bayangkan ini, lebuh raya panjang, merentasi beribu kilometer. Ini bukan ciptaan moden. Lebih 2,500 tahun lalu, Empire Parsi sudah membinanya. Ia dikenali sebagai Royal Road. Jalan ini menghubungkan bandar-bandar utama sejauh lebih 2,500 kilometer. Lebih mengejutkan, ia mempunyai sistem pos yang sangat efisien. Utusan boleh bergerak siang dan malam tanpa henti. Setiap beberapa jarak, terdapat stesen khas untuk menukar kuda. Ini membolehkan mesej sampai dengan sangat pantas untuk zamannya. Malah, sistem ini dianggap antara rangkaian komunikasi terpantas dunia purba. Bukan itu sahaja, jalan ini dibina untuk tahan lama dan memudahkan pergerakan tentera serta perdagangan. Ini bukan sekadar jalan biasa. Ini adalah infrastruktur berskala besar yang terancang. Dan yang paling menarik, konsep rangkaian jalan dan logistik ini masih digunakan hari ini. Fikirkan, kalau 2,500 tahun lalu mereka sudah ada sistem sehebat ini, sejauh mana sebenarnya keupayaan organisasi tamadun purba?